Satu masa dulu sejarah kita, waktu Belanda datang menjajah tanah kita, siapa yang bangkit? Melayu! Melayu! Portugis datang, siapa bangkit? Melayu! British, Jepun, siapa bangkit? Melayu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata, mungkin warga Malaides yang berorasi dalam sebuah demonstrasi tersebut lupa, bahwa kaum Melayu negeri Malaides sebenarnya bukanlah kaum pejuang. Mereka sebenarnya adalah kaum pengkhianat. Dan negara Malaysia pun, terbentuk bukanlah dari hasil perjuangan kaum Melayu, melainkan melalui suatu konsep negara yang dibuat oleh penjajah Inggris. Bahkan pahlawan Malaysia adalah para tentara Inggris. Tengok nama mereka, siapakah yang berjuang di dindingnya. Tuan-tuan lihat nama di dinding Tugu Kemerdekaan kita. Tengok satu persatu. Ada nama kilau sini? Tak ada seorang pun. Ini nama British, tuan, yang jadi hero negara kita, British dan tentera upahan daripada India. Sebab laut telah terkepung, Portugis sudah hampir mati. Tetapi Johor yang memberikan bantuan kepada Portugis, petualang daripada bangsa Melayu sendiri. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Dan itulah fakta yang sebenarnya, yang selalu dikaburkan oleh kaum Melayu negeri Malaides. Mereka hanyalah kaum pengkhianat Nusantara, yang tak berani berjuang mengusir penjajah. Tapi mereka berlagak seolah-olah menjadi kaum yang hebat, layaknya bangsa Indonesia yang berhasil mendirikan negara Indonesia dengan darah dan air mata. Cara para kaum Melayu Malaides mengaburkan statusnya sebagai pengkhianat, diantaranya dengan membuat sebuah konsep alam Melayu. Karena dengan konsep alam Melayu, para kaum Melayu Malaides tak hanya bisa mengklaim budaya dan bahasa Indonesia, namun kaum Melayu Malaides juga bisa mengklaim kisah perjuangan bangsa Indonesia. Dengan begitu, halusinasi para kaum Melayu Malaides tersebut, menyebabkan mereka berpikir bahwa, kalau mereka berhak sepenuhnya atas negara Malaysia, dengan menyebutnya sebagai Tanah Melayu. Padahal negeri Malaides adalah negara buatan penjajah Inggris, yang diperuntukkan bagi semua kaum, termasuk kaum Cina, India, serta masyarakat Sabah dan Sarawak. Para kaum Melayu Malaides memang tak mau peduli, tentang segala hal yang terjadi di negeri Malaides. Mereka seolah-olah merasa bagaikan kaum yang tertindas, padahal mereka adalah kaum yang diistimewakan. Untuk itu, jika ada luka sekecil apapun yang dialami mereka, mereka langsung tak terima, karena mereka adalah kaum yang diistimewakan. Dan sebenarnya, perjuangan kaum Melayu Malaides di masa lalu telah gagal total. Negara Melayu yang mereka impikan, tak pernah wujud. Karena kaum Melayu dan para raja-raja Melayu di kala itu, lebih memilih menjadi kaum pengkhianat yang bersekutu dengan penjajah Inggris. Bangsa Indonesia lah yang berhasil mendirikan negara Indonesia, sekaligus membentuk bangsa, serta bahasa Indonesia, dengan berjuang mengorbankan jiwa dan raga. Dan marilah kita simak kembali orasi dari aksi demonstrasi warga Malaides yang penuh halusinasi itu. Saya anak kelahiran Kampung Baru. Saya membesar di sini. Saya masih menetap di Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Jadi sebelum saya nak cakap ada sesiapa yang mengatakan saya berjuang gaib, saya melarikan diri. Saya sentiasa ada di Kampung Sungai Baru. Jangan cuba fitnah saya dekat situ. Tuan-tuan, pertama sekali sebelum saya memulakan, anda semua adalah pejuang dan pahlawan sebenar untuk tanah Melayu. Kerana itu anda berada di sini hari ini. Dan saya nak kongsikan tentang isu Kampung Sungai Baru. Kami di Kampung Sungai Baru, bukan sahaja kami ini dizalimi, bukan sahaja dipotong bekalan elektrik, bekalan air, tetapi kami juga dinafikan hak. Sedangkan kami duduk di tanah kami yang bergerak. Dan hari ini pejuangmu adalah pemaju, dan pihak kerajaan membenarkan pemaju penerusan menzalimi kami. Sedangkan kami adalah penduduk yang masih mempunyai hak di tanah kami. Hari ini saya nak bertanya pada semua. Suara rakyat adalah suara ramai. Siapa yang berkuasa sekarang ni? Sebenarnya yang berkuasa adalah rakyat. Kerana apa? Kerana pemimpin dan mereka yang berkuasa hari ini bukan jatuh daripada langit, tetapi mereka adalah atas lantikan dan ujian kita
Saya sudah ada orang pegang. Dekat sini saya nak bagi tahu, kalau hari ini kita orang Melayu, kita orang Islam, kita tidak bangkit pertahankan tanah Melayu ni, siapa lagi yang nak bangkit? Kalau bukan orang kita. Ingat ya, Kampung Sungai Baru, kami dinafikan hak. Kami berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Mereka boleh menzalimi kami. Mereka menimpas kami secara telanjangan. Itu sebabnya saya katakan, Kampung Sungai Baru adalah sebagai tanda aras di mana kami akan perjuangkan, pertahankan habis-habisan. Kerana Kampung Sungai Baru akan memenangi isu ni. Tak kisah makan berapa lama, berapa tahun. Selepas kami Kampung Sungai Baru, kita mendapat kemenangan. Kita akan jadikan ini satu presiden kes. Kita akan bangkit. Kita akan dapatkan semula tanah-tanah Melayu kita yang dah hilang di seluruh Malaysia. Kita akan teruskan perjuangan. Hari ini bukanlah hari pertama dan terakhir perjuangan kita. Tetapi ini adalah permulaan. Dan sepasti saya yakin lebih ramai lagi akan bersama dengan kita. Ini tanah kita. Saya nak tanya dengan semua. Satu masa dulu, sejarah kita. Waktu Belanda datang menjajah tanah kita, siapa yang bangkit? Melayu! Melayu! Portugis datang, siapa bangkit? Melayu! British, Jepun, siapa bangkit? Melayu! Melayu. Dan hari ini penindasan kezaliman berlaku lagi di tanah Melayu. Jadi siapa yang akan bangkit? Melayu. Ingat, saya di sini bukanlah super kawaman. Kerana saya juga ada kawan-kawan yang bukan daripada kalangan bangsa Melayu. Tetapi si Buang, si Kitol, pengkhianat bangsa ada di kalangan kita bangsa Melayu. Jadi orang Melayu kena bangkit. Kita selesaikan dulu pengkhianat yang ada ni. Kita selesaikan mereka untuk kita mendapatkan semula tanah kita. Seperti itulah orasi yang dilakukan kaum Melayu Malaides, dalam aksi demonstrasi untuk memperjuangkan nasib kaum Melayu, yang katanya, semakin tergusur di kota-kota negeri Malaides. Dan halusinasi warga Malaides mengenai perjuangan kaum Melayu negeri Malaides, semakin hari semakin bertambah parah, dan semakin sulit untuk diobati. Dan untuk itu, mari kita simak penjelasan seorang ustadz negeri Malaides, yang menceritakan tentang perilaku kaum Melayu Malaides yang sebenarnya, sewaktu zaman perjuangan. Yang lebih memilih sebagai kaum pengkhianat Nusantara. Kita lihat, pejuang ialah Mak Kilau tidak ada. Pejuang ulama kita seorang pun tidak ada. Dan siapakah sebenarnya yang hero negara kita? Apapun dia musuh kita. Dan dia diiktiraf sebagai hero negara kita. Mari kita fikir ini. Oleh kerana kita merdeka bukan kerana kita berjuang, kerana kita dianugerahkan sebab Menteri Jajahan British mengatakan kita akan serahkan kemerdekaan kepada proksi kita. Dan mereka bukan berjuang. Mereka diberikan hadiah kemerdekaan. Yang berjuang orang lain. Dan oleh kerana mereka tidak berjuang, syarat kemerdekaan pertama ialah common law. Sebagai undang-undang tertinggi. Tuan-tuan nak tahu siapa berjuang? Mari kita lihat. Pejuang ialah yang menentang British. Yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dibuang negara oleh British, itu pejuang. Yang pakai macam British, makan macam British, hidup dengan British, itu bukan pejuang, itu petualang. Mari kita kenal sejarah kita. Maafkan saya tuan-tuan. Mari kita berfikir malam ini supaya kita tidak ditipu sepanjang zaman. Dan apabila kita merdeka, kita bina sebuah tugu peringatan untuk menunjukkan itulah orang yang berjuang. Dan yang musuhlah yang mati di bawah. Tengok hidup mereka. Tengok hidup mereka, sama tak hidup kita? Hidup mereka tak sama kita. Hidup mereka panjang, hidup kita tak panjang, tuan-tuan. Yang pegang kemerdekaan itu hidup panjang.
Tengok nama mereka, siapakah yang berjuang di dindingnya. Tuan-tuan lihat nama di dinding Tugu Kemerdekaan kita. Tengok satu persatu. Ada nama kilau sini? Tak ada seorang pun. Ini nama British, tuan, yang jadi hero negara kita, British dan tentera upahan daripada India. Siapa kita sebenarnya? Dan ketika pakatan antara Jawa dan juga Aceh untuk mengepung Portugis di Melaka, dan Melaka sudah hampir kalah, tetapi ada pengkhianat daripada bawah sekali. Tuan-tuan lihat, pengkhianat yang menolong Portugis, dan Portugis dapat bernapas. Ketika itu Portugis sudah hampir kalah, tetapi orang Johor memberikan makanan dan dihantar daripada daratan, sebab laut telah terkepung, Portugis sudah hampir mati. Tetapi Johor yang memberikan bantuan kepada Portugis, dan Portugis sempat minta bantuan daripada India, dan kita kalah kembali. Orang tua berpantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Dan memang Melaka ada kota yang sangat kukuh. Dan bila jatuh kota Melaka, kerajaan Demak di Jawa didirikan dengan papan, kemudian dibantu oleh kerajaan-kerajaan lain yang sama-sama bersatu untuk menghancurkan Portugis, tetapi petualang daripada bangsa Melayu sendiri. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Bangsa ini bangsa pengkhianat. Seperti itulah kisah pengkhianatan kaum Melayu Malaides terdahulu, yang tak banyak warga negeri Malaides untuk mengakuinya. Bahwa mereka adalah sebagai penerus dari para kaum pengkhianat Nusantara. Dan juga, mereka dikenal sebagai kaum pecundang, yang takut mati dalam peperangan, yang enggan berjuang dan lebih suka memihak penjajah, namun mereka tak ingin disebut sebagai kaum pengkhianat Nusantara. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.